Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya saya dapat membentangkan tugasan bagi kursus JKKO 1062 iaitu Kokurikulum dan Kesihatan Diri. Jadi tajuk pembentangan saya ialah Dasar Utama 4, pelaksanaan kegiatan kokurikulum yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran atau dipanggil PDP. Jadi big idea yang menjadi fokus pembentangan ini ialah guru kompeten digital dalam menjana kokurikulum yang dinamik. Secara umumnya kokurikulum ni sering dikaitkan dengan aktiviti persatuan kelab, unit beruniform, sukan permainan. Namun berdasarkan Dasar Utama 4, kokurikulum ni bukanlah aktiviti yang dilaksanakan secara berasingan. Jadi daripada pembelajaran dalam kelas, sebaliknya kokurikulum ni merupakan satu proses yang dirancang untuk kita meneruskan pembelajaran murid supaya ilmu yang dipelajari semasa PDP dapat murid aplikasikan dalam situasi sebenar. Jadi selain itu, dalam era digital hari ini, guru ni memainkan peranan yang sangat penting. Jadi guru ni bukan sahaja perlu menguasai kandungan mata pelajaran, malah mereka perlu memiliki kompetensi digital supaya dapat merancang aktiviti kokurikulum menjadi lebih kreatif, tersusun dan memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid. Melalui pembentangan ini, saya akan menghuraikan pelaksanaan Dasar Utama 4 iaitu peranan guru kompeten digital, contoh pelaksanaan di sekolah, kepentingannya kepada murid dan cabaran yang dihadapi serta beberapa cadangan untuk dibuat penambahbaikan. Itu saja. Sebelum saya meneruskan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya ialah Nur Fatih Hasanah binti Badrul Hisham dengan nombor matrik 2025 1723 10398. Jadi saya berharap pembentangan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Dasar Utama 4 ni dia mampu untuk menjadikan kokurikulum ni sebagai satu medium pembelajaran yang berkesanlah untuk menyokong perkembangan murid serta menyokong perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek ilmu, kemahiran dan nilai. Sebagai permulaan, saya ingin memulakan pembentangan ini dengan satu persoalan yang menarik, iaitu adakah pembelajaran murid berakhir apabila loceng tamat waktu persekolahan berbunyi? Jadi apabila difikirkan secara mendalam, jawapannya sudah tentulah tidak, kan? Jadi ramai yang menganggap bahawa proses pembelajaran hanya berlaku di dalam bilik darjah, tapi hakikatnya pembelajaran ni dia merupakan satu proses yang berterusan dan murid masih terus belajar walaupun selepas tamat PDP melalui pelbagai pengalaman yang diperoleh dalam aktiviti kokurikulum. Sebagai contoh, seorang murid yang mempelajari kemahiran komunikasi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu akan menggunakan kemahiran tersebut apabila menjadi pengerusi majlis atau pembentang dalam aktiviti persatuan. Begitu juga murid yang mempelajari konsep sains yang dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka. Jadi semasa menjalankan projek hidroponik atau aktiviti kitar semula dalam kelab alam sekitar dalam mata pelajaran pendidikan seni visual pula, murid mempelajari teknik untuk menghasilkan karya di dalam kelas sebelum mengembangkan kemahiran tersebut melalui aktiviti kelab seni visual. Jadi melalui pengalaman seperti ini, murid bukan sahaja mengingati apa yang dipelajari, malah mereka memahami cara menggunakan ilmu tersebut dalam kehidupan sebenar. Jadi inilah konsep yang ingin diketengahkan melalui Dasar Utama 4. Jawapan kepada persoalan tadi ialah pembelajaran tidak akan berakhir apabila loceng sekolah berbunyi. Sebaliknya, pembelajaran ini akan tetap diteruskan melalui aktiviti kokurikulum yang dirancang sebagai kesinambungan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, mengapakah perkara ini penting? Hal ini dikatakan demikian kerana
pendidikan yang berkualiti, bukan sekadar pastikan murid tu menguasai teori, tetapi juga membolehkan mereka untuk aplikasikan ilmu tersebut dalam situasi sebenar. Sebagai contoh, murid mungkin akan mempelajari teknik capan dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Selepas itu, guru akan teruskan pembelajaran melalui aktiviti kelab seni visual dengan hasilkan sebuah back canvas atau pembatas buku menggunakan teknik yang sama. Jadi melalui aktiviti tersebut, murid bukan sahaja dapat tingkatkan kemahiran seni, malah belajar untuk bekerjasama, berkomunikasi, mengurus masa serta selesaikan masalah sepanjang proses nak hasilkan produk tu. Selain itu, hasil kerja murid boleh dipamerkan semasa hari keusahawanan atau pameran seni sekolah. Situasi ini menjadikan pembelajaran ni lebih bermakna lah kepada murid kerana kita dapat melihat hasil usaha mereka itu dihargai oleh pihak sekolah. Jadi pendekatan ini juga selaras dengan teori pembelajaran melalui pengalaman oleh John Dewey yang menyatakan bahawa pembelajaran ni akan jadi lebih berkesan lah apabila murid terlibat secara aktif dalam sesuatu pengalaman. Oleh itu, dasar utama 4 ni diperkenalkan bagi memastikan setiap aktiviti co-curriculum mempunyai hubungan yang jelas dan dengan pembelajaran dalam bilik darjah. Apabila teori dan amali digabungkan, murid bukan sahaja peroleh pengetahuan, malah membina kemahiran insaniah, kepimpinan, komunikasi, kreativiti dan nilai murni yang amat diperlukan pada masa hadapan. Baiklah, kini saya akan menerangkan dengan lebih khusus tentang dasar utama 4, iaitu dasar utama 4 dia menegaskan bahawa setiap aktiviti co-curriculum hendaklah dirancang sebagai lanjutan kepada proses pengajaran dan pembelajaran dan bukannya dijalankan secara berasingan. Hal ini bermaksud guru ni perlu pastikan terdapat hubungan yang jelaslah antara apa yang diajar dalam kelas dengan aktiviti yang disanakan di luar bilik darjah. Sebagai contoh, jika murid mempelajari topik biodiversity dalam mata pelajaran sains, jadi guru boleh rancang aktiviti penanaman pokok atau kajian biodiversity melalui kelab alam sekitar. Jika murid mempelajari asas pengaturcaraan dalam mata pelajaran RBT, mereka boleh kembangkan kemahiran tersebut melalui kelab STEM dengan membina robot atau hasilkan projek inovasi. Jadi pendekatan ini menjadikan pembelajaran ni lebih menyeronokkan lah kerana murid ni dia dapat lihat sendiri bagaimana ilmu dipelajari yang boleh digunakan dalam kehidupan sebenar. Murid tak lagi belajar hanya untuk jawab peperiksaan, tetapi belajar untuk selesaikan masalah dengan hasilkan inovasi dan memberi manfaat kepada masyarakat. Dalam masa yang sama, dasar utama 4 turut membantu melahirkan murid yang seimbang dari segi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, di mana selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi murid bukan sahaja berkembang dari aspek akademik, malah mereka mempunyai keyakinan diri, kemahiran kepimpinan, semangat bekerjasama dan nilai tanggungjawab yang tinggi. Oleh sebab itu, dasar utama 4 ni dia dianggap sebagai antara dasar yang pentinglah dalam memastikan kurikulum ni benar-benar jadi sebahagian daripada proses pembelajaran dan bukan sekadar aktiviti sampingan. Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana dasar utama 4 dilaksanakan di sekolah serta peranan guru kompeten digital dalam menjayakan lagi dasar ini. Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana dasar utama 4 ni dia dilaksanakan di sekolah. Jadi, berdasarkan rajah dalam slide ini, pelaksanaan dasar ini berlaku melalui 4 peringkat utama yang saling berkaitan. Jadi, peringkat pertama ialah pengajaran dan pembelajaran atau dipanggil PDP. Pada peringkat ini, guru akan sampaikan ilmu, konsep dan kemahiran kepada murid di dalam bilik darjah.
Sebagai contoh, dalam mata pembelajaran pendidikan seni visual, murid mempelajari teknik capan, teori warna, prinsip rekaan dan cara nak hasilkan karya yang kreatif lah. Jadi dalam mata pelajaran sains pula, murid mempelajari konsep hidroponik, biodiversity, ekosistem atau kitaran air. Manakala dalam bahasa Melayu, murid mempelajari kemahiran untuk berkomunikasi, pengucapan awam dan penulisan. Namun pembelajaran ni tak terhenti di situ saja. Jadi peringkat kedua ialah perancangan aktiviti kokurikulum. Pada tahap ini, guru perlu rancang aktiviti yang mempunyai hubungan secara langsung dengan apa yang telah dipelajari semasa PDP. Jadi, guru perlu pastikan aktiviti tersebut mempunyai objektif pembelajaran yang jelas dan dapat bantu murid lah untuk kukuhkan pengetahuan serta kemahiran yang telah mereka pelajari. Sebagai contoh, selepas murid mempelajari teknik capan di dalam kelas, guru ni dapat rancang aktiviti kelab seni visual untuk hasilkan kanvas bercorak capan. Jadi, ini menunjukkan bahawa aktiviti kurikulum ni dia bukan dilakukan secara awak, tapi dirancang berdasarkan kandungan pembelajaran. Peringkat ketiga ialah pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Pada peringkat ini, murid mula aplikasikan ilmu yang mereka pelajari dalam situasi sebenar. Jadi mereka akan berbincang, merancang, mencuba pelbagai idea lah dan selesaikan masalah sepanjang jalankan aktiviti tersebut. Secara tidak langsung, murid ni dapat membina kemahiran komunikasi, kepimpinan, pemikiran kritis, kreativiti dan kerjasama. Peringkat terakhir ialah pengukuhan ilmu, kemahiran dan nilai. Melalui pengalaman sebenar ini, murid akan lebih memahamilah apa yang telah dipelajari kerana mereka sendiri aplikasikan ilmu tersebut. Jadi pembelajaran ni jadi lebih bermakna dan lebih menyeronokkan dan lebih mudahlah untuk diingati oleh murid. Oleh sebab itu, dasar utama 4 ni dia menekankan bahawa PDP dan kurikulum ni perlu bergerak seiring, bukannya dilaksanakan secara berasingan. Selepas memahami bagaimana dasar ini dilaksanakan, saya akan menerangkan pula peranan guru. Dalam era revolusi industri 4.0, dalam pendidikan digital, guru bukan lagi hanya sampaikan ilmu, tapi guru juga perlu menjadi guru kompeten digital, iaitu guru yang mampu untuk gunakan teknologi secara berkesan dan untuk rancanglah, urus, melaksanakan dan nilai aktiviti kokurikulum. Peranan pertama ialah menggunakan TMK, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi, guru perlu manfaatkanlah pelbagai aplikasi digital melalui perancangan aktiviti kurikulum. Contohnya, guru boleh gunakan Google Classroom untuk kongsi maklumat, Canva untuk hasilkan poster digital, Google Drive untuk simpan dokumen serta Google Form bagi mengumpulkan maklum balas murid. Penggunaan teknologi ini bukan sahaja jimatkan masa, malah memudahkan penyampaian maklumat dan meningkatkan keberkesanan pengurusan. Jadi, peranan kedua ialah mengurus aktiviti kokurikulum secara sistematik. Jika dahulu, kebanyakan urusan ni dia dilakukan secara manual. Kini, guru boleh gunakan sistem digital untuk pendaftaran ahli, rekod kehadiran, sediakan jadual aktiviti dan simpan dokumentasi. Jadi, semua maklumat ni boleh diakses lah dengan lebih mudah serta kurangkan risiko kehilangan data. Sebagai contoh, kehadiran murid boleh direkod menggunakan kod QR atau Google Forms. Jadi, rekod aktiviti pula boleh disimpan dalam Google Drive supaya mudahlah untuk guru rujuk pada masa hadapan. Peranan ketiga ialah menjadikan aktiviti ini lebih interaktif dan kreatif, di mana guru perlu merancang aktiviti yang menarik supaya murid lebih berminatlah untuk sertai kurikulum tersebut. Sebagai contoh, guru boleh gunakan Kahoot untuk uji kefahaman murid selepas sesuatu bengkel dijalankan. Jadi, guru juga boleh minta murid untuk hasilkan video kreatif, poster digital atau e-portfolio lah sebagai bukti pembelajaran. Pendekatan seperti ini, dia bukan sahaja meningkatkan motivasi murid,
malah menggalakkan mereka untuk menggunakan kreativiti dan kemahiran digital yang positif. Jadi peranan keempat ialah menggalakkan kolaborasi dan perkongsian, di mana guru boleh gunakan platform digital untuk bolehkan murid untuk berkongsi hasil kerja, tukar idea, bekerjasama walaupun berada di lokasi yang berbeza. Melalui pendekatan ini, murid belajarlah untuk hormati pandangan orang lain, tingkatkan kemahiran komunikasi serta bina semangat kerja berpasukan. Simpulannya, guru kompeten digital ni dia jadi pemakinlah kepada pelaksanaan kurikulum yang lebih moden, sistematik dan relevan lah dengan keperluan pendidikan masa kini. Bagi memberikan gambaran yang lebih jelas, slide ini menunjukkan contoh pelaksanaan dasar utama yang keempat, iaitu dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Jadi, pelaksanaannya bermula dengan PDP di dalam kelas, di mana murid mempelajari teknik capan dan memahami langkah untuk hasilkan corak menggunakan pelbagai bahan. Selepas itu, pembelajaran ini diteruskan melalui aktiviti kelab seni visual. Baiklah, dalam aktiviti ini, murid dia menggunakan teknik yang sama untuk menghasilkan back canvas atau pembatas buku yang mempunyai nilai estetika. Jadi setelah produk ni dia siap dihasilkan, karya tersebut dia akan dipamerkan semasa Hari Keusahawanan atau pameran seni visual. Aktiviti ini dia memberikan pengalaman sebenar kepada murid, kerana mereka ni dapat melihat hasil kerja mereka ni dihargai oleh warga sekolah. Akhir sekali, murid boleh membuat refleksi menggunakan Google Site, di mana mereka boleh mewarnai gambar hasil kerja, menulis pengalaman yang diperoleh serta nilai kekuatan dan kelemahan sepanjang mereka menjalankan aktiviti tersebut. Melalui proses ini, murid bukan sahaja menguasai teknik seni, malah mereka turut tingkatkan kemahiran digital, komunikasi, kreativiti dan refleksikan diri. Jadi ini menunjukkan bahawa kurikulum ini benar-benar menjadi lanjutan kepada pembelajaran di dalam kelas. Selain pendidikan seni visual, dasar utama 4 juga boleh dilaksanakan dalam pelbagai bidang kurikulum. Sebagai contoh, dalam kelab seni visual, murid boleh menyertai bengkel mural untuk selain itu hasilkan karya kreatif atau adakan pameran seni. Dalam kelas STEM pula, murid boleh hasilkan robot, bina projek inovasi atau cipta produk yang menggunakan teknologi. Dalam kelab alam sekitar, murid boleh jalankan projek hidroponik, aktiviti penanaman pokok serta kempen kita semula. Bagi bidang sukan pula, guru boleh gunakan aplikasi digital untuk rekod prestasi atlet, menganalisis pencapaian dan mengenal pasti aspek yang perlu ditambah baik. Jadi semua contoh ini menunjukkan bahawa setiap aktiviti kurikulum ni boleh dirancanglah supaya mempunyai kaitan dengan pembelajaran di dalam kelas. Dengan cara ini, murid ni bukan sahaja memperoleh pengalaman baharu, malah mereka dapat kukuhkan pengetahuan yang telah dipelajari. Seterusnya, saya akan menjelaskan kepentingan dasar utama 4. Jadi antara kepentingan yang paling utama ini ialah dasar ini menjadikan pembelajaran ni lebih bermakna, kerana murid ni berpeluang untuk aplikasikan ilmu dalam situasi sebenar. Selain itu, dasar ini membantu untuk membangunkan kemahiran insania seperti komunikasi, kepimpinan, kerjasama dan penyelesaian masalah. Jadi kemahiran ni dia amat pentinglah untuk hadapi cabaran dunia pekerjaan pada masa hadapan. Jadi dasar ini juga meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran, kerana mereka tidak hanya belajar melalui buku teks, tetapi mereka turut belajar melalui pengalaman sebenar. Dari sudut guru pula, dasar utama 4 ni dia menggalakkan guru untuk menjadi lebih kreatif dalam merancang aktiviti yang menggunakan teknologi digital serta memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Akhir sekali, dasar ini dia menyokong hasrat falsafah pendidikan kebangsaan.
iaitu dia melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, iaitu JERIS lah dipanggil. Jadi melalui gabungan PDP dan co-curriculum ni, murid ni dapat berkembanglah secara menyeluruh dan menjadi individu yang lebih berdaya saing. Baiklah, selepas memahami kepentingan dasar ini, saya akan menerangkan pula cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh kita laksanakan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan beberapa cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan dasar utama 4 di sekolah. Walaupun dasar ini mempunyai banyak kelebihan, pelaksanaannya tidak dapat larilah daripada beberapa kekangan. Jadi, cabaran pertama ialah kekurangan kemudahan dan infrastruktur digital, iaitu tak semua sekolah ada kemudahan yang mencukupilah, seperti capaian internet yang stable, komputer, projektor atau peranti digital. Keadaan ini dia menyebabkan guru tu menghadapi kesukaran untuk laksanakan aktiviti kurikulum yang berasaskan teknologi yang secara optimal. Contohnya, jika capaian internet tu terganggu, guru ni suka nak gunakan aplikasi seperti Google Sites, Google Form atau platform digital lain semasa aktiviti itu dijalankan. Cabaran kedua ialah kekangan masa guru. Jadi, guru ni bukan sahaja bertanggungjawab dalam mengajar di dalam kelas, malah turut mengurus pelbagai tugas lain seperti penyediaan RPH, pentaksiran, pengurusan kelas, mesyuarat serta pelaksanaan program sekolah. Oleh itu, merancang aktiviti kokurikulum yang berkualiti dan berkaitan dengan PDP, dia memerlukan masa yang lebih panjang lah serta komitmen yang tinggi. Jadi, cabaran ketiga ialah tahap kompetensi digital guru yang berbeza-beza. Walaupun ramai guru ni dia telah mahir gunakan teknologi, tapi masih ada segelintir guru lah yang kurang yakin atau kurang terdedah kepada penggunaan aplikasi digital dalam pengurusan kokurikulum. Hal ini dia boleh menyebabkan penggunaan teknologi ni tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Selain itu, terdapat juga cabaran daripada aspek pelibatan murid, di mana tidak semua murid mempunyai tahap minat kemahiran atau akses lah kepada teknologi yang sama. Ada murid dia sangat aktif untuk sertai kokurikulum, manakala ada juga yang kurang berminat atau kurang yakin nak libatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan. Oleh itu, semua cabaran ini perlulah diberi perhatian supaya matlamat dasar utama 4 ni boleh dicapai dengan lebih berkesan. Bagi mengatasi cabaran yang telah saya jelaskan tadi, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan. Jadi, cadangan pertama ialah mempertingkatkan latihan profesional kepada guru. Seterusnya, khususnya dalam bidang teknologi digital. Jadi, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM dan sekolah boleh menganjurkan kursus atau dipanggil bengkel ataupun latihan lah berkaitan dengan penggunaan aplikasi digital supaya guru ni dia lebih yakinlah untuk guna teknologi semasa untuk urus aktiviti kokurikulum tu. Jadi, cadangan kedua ialah penambah baik kemudahan digital di sekolah. Pihak sekolah ni dia boleh bersama-sama dengan PIBG dan agensi luar boleh bekerjasamalah sediakan kemudahan seperti capaian internet yang lebih stable, komputer, tablet serta peralatan digital yang mencukupi. Jadi, dengan adanya kemudahan ni, guru dan murid ni dapat jalankan aktiviti dengan lebih lancar lah. Seterusnya adalah cadangan ketiga ialah menggalakkan kolaborasi antara guru, ibu bapa dan komuniti. Sebagai contoh, sekolah ni boleh jalinkan kerjasama dengan universiti ke, syarikat ke atau agensi kerajaan bagi menjalankan bengkel seperti robotik, inovasi, seni digital atau program STEM. Jadi, kerjasama seperti ini dia bukan sahaja bagi pendedahan baharu kepada murid, malah dia dapat tingkatkan lagi kualiti aktiviti kokurikulum. Selain itu, guru juga boleh pelbagaikan aktiviti supaya lebih menarik dan sesuai dengan minat murid. Aktiviti seperti pertandingan video kreatif, penghasilan podcast, e-portfolio, kuis digital, projek inovasi didapat tingkatkan motivasi murid untuk libatkan diri secara aktif.
Sekiranya semua pihak ni memainkan peranan masing-masing, saya percaya pelaksanaan dasar utama 4 akan jadi lebih berkesan serta mampu melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang seimbang. Seterusnya, saya akan menjawab 3 essential question atau dipanggil EQ atau persoalan utama yang menjadi fokus dalam pembentangan ini. Jadi, persoalan pertama ialah bagaimanakah kompetensi digital diterapkan dalam pelaksanaan dasar utama 4? Jawapannya ialah melalui penggunaan teknologi dalam setiap fasa pengurusan kurikulum. Di mana guru menggunakan pelbagai aplikasi digital untuk merancang aktiviti, urus pendaftaran, rekod kehadiran, hasilkan bahan pembelajaran serta menjalankan refleksi. Penggunaan teknologi ini menjadikan pengurusan ini lebih sistematik, cepat dan berkesan. Persoalan kedua ialah bagaimanakah aktiviti kurikulum tu didapat bentuk kompetensi murid? Aktiviti kurikulum ni dia dapat beri peluanglah kepada murid untuk aplikasikan ilmu yang dipelajari dalam situasi sebenar. Pada masa yang sama, murid ni dapat membina pelbagai kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, kreativiti, pemikiran kritis, kepimpinan dan penyelesaian masalah. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggungjawab dan kerjasama juga dapat dipupuk melalui pelibatan aktif dalam kurikulum. Seterusnya adalah persoalan ketiga, iaitu bagaimanakah guru kompeten digital ni dia meningkatkan keberkesanan dalam kurikulum. Guru kompeten digital ni dia mampu merancang aktiviti yang lebih kreatif, dia menggunakan pelbagai aplikasi digital secara berkesan serta diurus kurikulum ni dengan lebih sistematik. Jadi hal ini jadikan aktiviti itu jadi lebih menarik, meningkatkan pelibatan murid dan seterusnya dia menjadikan pembelajaran tu jadi lebih bermakna. Simpulannya, ketiga-tiga persoalan ini dia menunjukkan bahawa kompetensi digital tu dia merupakan elemen yang sangat pentinglah dalam memastikan dasar utama 4 ni dapat dilaksanakan dengan jayanya. Sebagai penutup, dapatlah saya simpulkan bahawa dasar utama 4 ni dia merupakan satu dasar yang sangat pentinglah kerana ia memastikan aktiviti kurikulum tu dia bukan sekadar aktiviti sampingan tapi jadi kesinambungan kepada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Jadi melalui pelaksanaan dasar ini, murid ni bukan sahaja menguasai ilmu tetapi mereka malah berpeluang untuk aplikasikan ilmu tersebut dalam situasi sebenar. Jadi secara tidak langsung mereka ni dapat bina kemahiran lah, iaitu kemahiran insaniah, tingkatkan keyakinan diri, pupuk nilai murni serta bersedia untuk hadapi cabaran dunia yang sentiasa berubah. Dalam masa yang sama, guru juga perlu sentiasa meningkatkan kompetensi digital agar dapat merancang dan mengurus aktiviti kurikulum secara lebih kreatif, inovatif dan sistematik. Penggunaan teknologi ni dia bukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan bagi memastikan pendidikan ni kekal relevan dengan perkembangan semasa. Akhir sekali, saya harap pembentangan ni dapat memberikanlah kefahaman yang lebih jelas tentang kepentingan dasar utama 4 dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, jasmani, emosi, rohani dan sosial, iaitu dipanggil JERIS, di mana ia selaras dengan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.